Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia Batrisha binti Muhammad Aznan dari unit PAKK 2 ambilan Ogos 2024 Julai 2029. Hari ini saya akan membentangkan mengenai Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM. Seterusnya, hubung kait 11 anjakan yang terkandung dalam PPPM dalam mencapai aspirasi negara dan aspirasi murid serta hala tuju pendidikan negara. Dan yang terakhir ialah perkaitan PPPM, aspirasi negara dan aspirasi murid dalam pembentukan guru yang berkualiti. Kita akan pergi kepada pengenalan mengenai Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, iaitu dasar komprehensif yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM untuk mentransformasikan sistem pendidikan negara. Pelan ini bertujuan untuk memastikan sistem pendidikan Malaysia relevan dan berdaya saing di peringkat global, di samping berfungsi dengan berkesan bagi menjayakan model baru ekonomi, program transformasi ekonomi dan program transformasi kejayaan. Sistem pendidikan negara telah mencapai kemajuan yang ketara dalam menyediakan pendidikan rendah dan pendidikan menengah rendah. Dan PPPM bertujuan untuk meneruskan dan memperluaskan lagi kemajuan ini. Seterusnya kita akan pergi kepada latar belakang dan keperluan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Walaupun sistem pendidikan Malaysia telah mencapai kemajuan yang ketara, terdapat juga cabaran yang perlu diatasi. Antaranya ialah keputusan murid dalam peperiksaan antarabangsa seperti PISA masih kurang memuaskan. Selain itu, terdapat perbezaan kualiti pendidikan antara bandar dan luar bandar serta jurang pencapaian antara kelompok yang kaya dengan yang kurang mampu. Selain itu, keperluan untuk meningkatkan kemahiran guru dan pemimpin sekolah, penggunaan teknologi dalam pendidikan yang masih terhad dan keperluan untuk mempersiapkan murid dengan kemahiran abad yang ke-21 juga merupakan isu yang penting. PPPM memerlukan jalinan kerjasama antara Kementerian Pendidikan, agensi kerajaan, ibu bapa, komuniti dan pihak swasta dengan memberikan keutamaan kepada kualiti pengajaran dan pembelajaran, akses kepada maklumat, kebertanggungjawabkan dan persekitaran pembelajaran yang sesuai. PPPM juga mengambil kira keperluan murid berkeperluan khusus serta menerapkan nilai, etika dan rasa tanggungjawab sebagai warga negara dalam kalangan murid. Terusnya kita pergi kepada struktur pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Pelan ini dirangka dalam 3 gelombang utama bagi memastikan transformasi sistem pendidikan negara berkembang secara sistematik, berkesan dan berperingkat. Jadi gelombang yang pertama ialah pada tahun 2013 hingga 2015, iaitu memantapkan asas pendidikan. Pada peringkat pertama pelaksanaan, tumpuan utama adalah untuk memastikan setiap pelajar mendapat akses kepada pendidikan yang berkualiti serta asas pembelajaran yang kukuh dan memberi sokongan kepada guru. Antara langkah yang diambil adalah yang pertama ialah akses pendidikan berkualiti, iaitu memastikan pendidikan awal yang berkualiti dengan fokus utama kepada prasekolah bagi meningkatkan penyertaan murid dalam sistem pendidikan yang formal. Yang kedua pula ialah kemahiran asas yang kukuh, iaitu memantapkan penguasaan asas membaca, menulis dan mengira, iaitu 3M sebagai keutamaan bagi semua murid. Seterusnya ialah kualiti guru, itu meningkatkan kualiti pengajaran melalui latihan profesional berterusan serta program pembangunan profesionalism guru. Selanjutnya ialah pentaksiran berasaskan sekolah, iaitu PBS, memperkenalkan PBS bagi mengurangkan kebergantungan terhadap peperiksaan berpusat dan menggalakkan pendekatan pembelajaran yang lebih holistik. Yang terakhir ialah matlamat utama gelombang yang pertama. Jadi matlamat utama gelombang pertama adalah untuk memperkukuhkan asas pendidikan supaya semua murid mendapat peluang pembelajaran yang sama dan berkualiti dan memberi sokongan kepada guru. Seterusnya kita pergi kepada gelombang kedua pada tahun 2016 hingga 2020, iaitu mempercepatkan perubahan. Dalam fasa kedua ini, penekanan diberi kepada peningkatan kecekapan sistem pendidikan dan mempercepatkan perubahan melalui beberapa inisiatif utama. Antaranya ialah menambah baik kualiti guru dan kepimpinan sekolah, iaitu dengan memberi latihan intensif kepada guru dan pemimpin sekolah bagi memastikan pembelajaran yang lebih berkesan. Yang kedua pula ialah meningkatkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, iaitu menggalakkan penggunaan teknologi dan e-pembelajaran dalam pengajaran untuk meningkatkan kualiti pendidikan. Yang ketiga ialah memperkenalkan lebih banyak program TVET dengan memperluaskan pendidikan teknikal dan vocational TVET bagi memenuhi keperluan industri serta menyediakan lebih banyak pilihan kerja kepada murid. Yang terakhir ialah mempercepatkan pembaharuan sistem pendidikan dengan melaksanakan perubahan yang menyeluruh bagi meningkatkan
keberkesanan sistem pendidikan di seluruh negara. Jadi gelombang kedua ini ialah bertujuan untuk memastikan transformasi pendidikan berlaku dengan lebih pantas, mampan dan inklusif. Gelombang ketiga iaitu pada tahun 2021 hingga 2025 merupakan gelombang yang terakhir, iaitu menganjak ke arah kecemerlangan. Jadi gelombang yang ketiga ini memberi tumpuan untuk memastikan sistem pendidikan Malaysia mencapai kecemerlangan setanding dengan negara maju. Antara langkah utama yang diambil dalam gelombang yang ketiga ini adalah menjadikan sistem pendidikan Malaysia bertaraf antarabangsa dengan meningkatkan pencapaian akademik dan kualiti sistem pendidikan agar seiring dengan negara maju seperti Korea Selatan dan Finland. Selain itu, ia juga untuk memastikan semua sekolah dan guru mencapai tahap kualiti yang tinggi dengan memberi latihan dan sokongan berterusan bagi meningkatkan profesionalism tenaga pengajar dan memastikan sekolah mencapai standard kualiti yang tinggi. Ketiga pula ialah meningkatkan pemikiran kritis dan kreativiti murid dengan memupuk kemahiran abad yang ke-21 seperti penyelesaian masalah, pemikiran kreatif dan inovasi bagi memastikan murid bersedia menghadapi cabaran masa depan. Kemudian ialah mengukuhkan identiti nasional dengan menanam nilai patriotisme dan perpaduan dalam kalangan murid melalui kurikulum yang menitik beratkan nilai-nilai kebangsaan. Jadi matlamat akhir Pelan Pembangunan Malaysia ini adalah untuk melahirkan generasi pelajar yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik tetapi juga memiliki kemahiran insaniah yang tinggi, berdaya saing di peringkat global dan mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Untuk memahami dengan lebih mendalam, saya akan menerangkan setiap anjakan serta hubung kait tiga aspek utama dalam sistem pendidikan negara. Jadi kita akan pergi kepada anjakan yang pertama iaitu kesamarataan akses kepada pendidikan yang berkualiti. Menurut aspirasi pendidikan negara, ia berhubung kait dengan aspirasi pendidikan negara adalah untuk menjamin bahawa setiap murid di Malaysia mendapat pendidikan yang berkualiti tanpa mengira latar belakang sosio-ekonomi atau lokasi mereka. Kemudian dari aspek aspirasi murid pula adalah untuk memastikan bahawa mereka mempunyai peluang pembelajaran yang sama dan adil bagi mencapai potensi mereka sepenuhnya. Untuk hala tuju pendidikan negara pula adalah untuk mewujudkan sistem pendidikan yang saksama dan inklusif. Jadi sebagai contoh, kerajaan telah melaksanakan dasar Zero Reject Policy yang memastikan murid berkeperluan khas mendapat akses kepada pendidikan formal tanpa sebarang diskriminasi. Selain itu, terdapat juga program pendidikan khas yang menyediakan sokongan kepada kanak-kanak khas melalui kemudahan tambahan dan sekolah inklusif bagi memastikan mereka mendapat pendidikan. Di dalam pelan ini di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini mengandungi 11 anjakan, aspirasi murid dan aspirasi pendidikan negara. Jadi sekarang ini saya akan Mari kita pergi kepada hubung kait 11 anjakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dengan aspirasi pendidikan negara, aspirasi murid dan hala tuju pendidikan Malaysia. Jadi kita akan pergi kepada anjakan yang pertama iaitu kesamarataan akses kepada pendidikan yang berkualiti. Jadi untuk aspirasi pendidikan negara adalah untuk menjamin bahawa setiap murid di Malaysia mendapat pendidikan berkualiti tanpa mengira latar belakang sosio-ekonomi atau lokasi mereka. Aspirasi murid pula adalah untuk memastikan bahawa mereka mempunyai peluang pembelajaran yang sama dan adil bagi mencapai potensi mereka sepenuhnya. Hal tuju pendidikan negara dalam aspek ini adalah untuk mewujudkan sistem pendidikan yang saksama dan inklusif. Sebagai contoh, kerajaan telah melaksanakan dasar Zero Reject Policy yang memastikan murid berkeperluan khas mendapat akses kepada pendidikan formal tanpa sebarang diskriminasi. Selain itu, terdapat juga program pendidikan khas yang menyediakan sokongan kepada kanak-kanak berkeperluan khas melalui kemudahan tambahan seperti guru pendidikan khas, bahan bantu mengajar yang mesra keperluan mereka serta sekolah inklusif yang membolehkan mereka belajar bersama rakan sebaya dalam persekitaran yang menyokong perkembangan holistik mereka. Langkah-langkah ini sejajar dengan aspirasi pendidikan negara untuk memastikan kesaksamaan akses kepada pendidikan berkualiti selaras dengan hala tuju pendidikan yang menekankan sistem pendidikan yang saksama dan inklusif bagi semua murid. Anjakan yang kedua pula ialah untuk memastikan murid fasih dalam bahasa Melayu dan Inggeris. Untuk aspirasi pendidikan negara adalah untuk memastikan murid menguasai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan serta bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi antarabangsa. Aspirasi murid pula adalah untuk menguasai lebih dari satu bahasa bagi meningkatkan daya saing mereka dalam dunia globalisasi.
Hala tuju pendidikan negara adalah untuk membentuk generasi yang mampu berkomunikasi dengan berkesan dalam pelbagai bahasa. Jadi sebagai contoh, pelaksanaan program Dwi Bahasa, Dual Language Program DLP, membolehkan sekolah menawarkan pembelajaran dalam bahasa Inggeris untuk mata pelajaran matematik dan sains. Program ini dilaksanakan sebagai salah satu inisiatif di bawah dasar memartabatkan bahasa Melayu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris MBMMBI untuk memastikan murid fasih dalam kedua-dua bahasa dan bersedia menghadapi cabaran di peringkat antarabangsa. Anjakan yang ketiga pula ialah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang holistik, seimbang dan beretika. Jadi, aspirasi pendidikan negara bukan hanya tertumpu kepada pencapaian akademik tetapi juga pembangunan sahsiah dan jati diri murid. Aspirasi murid pula adalah untuk menjadi individu yang bertanggungjawab, berakhlak mulia dan mempunyai kepribadian yang seimbang. Hala tuju pendidikan negara dalam aspek ini adalah untuk menekankan penerapan nilai murni dalam pembentukan modal insan yang berkualiti. Sebagai contoh, program pendidikan sivik dan nilai murni telah diperkukuhkan dalam kurikulum bagi memastikan murid memahami nilai-nilai murni dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memastikan murid mempunyai kesedaran sivik, rasa hormat terhadap kepelbagaian budaya serta tanggungjawab sosial dalam membentuk masyarakat yang harmoni dan bersatu. Anjakan yang keempat pula ialah meningkatkan kualiti guru dan kepimpinan sekolah. Untuk aspirasi pendidikan negara adalah untuk melahirkan tenaga pengajar yang berkualiti tinggi dan memastikan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Untuk aspirasi murid pula adalah untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik melalui bimbingan guru yang berkemahiran tinggi. Bagi hala tuju pendidikan negara dalam aspek ini adalah untuk memastikan profesion keguruan menjadi pilihan utama dalam kalangan individu yang berbakat. Sebagai contoh, pelbagai program latihan dan pembangunan profesional telah diperkenalkan seperti program latihan berterusan guru yang menyediakan latihan profesionalisme secara berkala untuk meningkatkan kemahiran guru dan kualiti pengajaran. Program ini membantu guru menguasai kaedah pengajaran terkini, penggunaan teknologi dalam pendidikan serta strategi pembelajaran yang lebih berkesan dan inovatif. Anjakan yang kelima ialah memastikan keseluruhan sistem pendidikan berprestasi tinggi. Jadi, aspirasi pendidikan negara adalah untuk menjadikan Malaysia sebagai negara yang mempunyai sistem pendidikan bertaraf dunia. Aspirasi murid pula adalah untuk menikmati pengalaman pembelajaran yang berkualiti tinggi sejajar dengan sistem pendidikan terbaik di peringkat antarabangsa. Hala tuju pendidikan negara dalam aspek ini adalah dengan melakukan pemantauan dan penilaian sistem pendidikan secara berkala bagi memastikan keberkesanan dasar dan inisiatif yang dilaksanakan. Sebagai contoh, Malaysia turut menyertai ujian antarabangsa seperti Program for International Student Assessment (PISA) dan Trend in International Mathematics and Science Study (TIMSS) untuk menilai prestasi murid dalam bidang utama seperti membaca, matematik dan sains serta membandingkannya dengan negara lain. Penyertaan dalam ujian ini membantu kerajaan mengenal pasti kekuatan dan kelemahan sistem pendidikan. Seterusnya, merangka strategi penambahbaikan bagi meningkatkan mutu pendidikan di Malaysia. Anjakan yang keenam pula ialah memanfaatkan ICT dalam pendidikan. Aspirasi pendidikan negara adalah untuk memodernkan sistem pendidikan dengan penggunaan teknologi digital yang berkesan. Untuk aspirasi murid pula adalah untuk menguasai kemahiran digital yang semakin penting dalam dunia moden ini. Hala tuju pendidikan negara adalah untuk memastikan pendidikan digital bergerak seiring dengan perkembangan revolusi industri 4.0. Sebagai contoh, program digitalisasi pendidikan telah diperkenalkan melalui Pelan Digital Pendidikan D5 iaitu Digital Education Learning Initiative Malaysia yang membolehkan murid dan guru mengakses bahan pembelajaran secara dalam talian. Platform ini membantu memperkasakan sistem pengajaran dan pembelajaran PDP dengan menyediakan sumber pendidikan interaktif, latihan dalam talian serta kolaboratif antara guru dan pelajar, sekaligus menjadikan proses pembelajaran lebih fleksibel, berkesan dan lebih menarik. Anjakan yang ketujuh pula ialah transformasi pendidikan vokasional dan teknikal TVET. Aspirasi pendidikan negara adalah untuk memastikan pendidikan vokasional dan teknikal diangkat setanding dengan aliran akademik yang lain. Aspirasi murid pula adalah untuk mempunyai pilihan laluan pembelajaran yang lebih luas, terutamanya bagi mereka yang cenderung kepada kemahiran teknikal.
Hala tuju pendidikan negara adalah untuk melahirkan tenaga kerja mahir yang diperlukan dalam industri negara. Sebagai contoh, pendidikan teknikal dan vocational (TVET) menyediakan laluan alternatif kepada pelajar melalui kerjasama dengan industri bagi meningkatkan kebolehpasaran graduan. Antara institusi yang menawarkan pendidikan ini ialah College Vocational yang dikenali sebagai KV, yang menyediakan latihan kemahiran dalam pelbagai bidang seperti kejuruteraan, automotif, perhotelan dan teknologi maklumat. College Vocational ini merupakan pilihan yang baik untuk pelajar yang berminat dalam bidang kemahiran dan ingin mendapatkan sijil atau diploma yang diiktiraf industri, sekaligus membuka peluang pekerjaan yang lebih luas kepada mereka. Kemudian kita beri kepada anjakan yang ke-8, iaitu penglibatan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta. Untuk aspirasi pendidikan negara adalah untuk memastikan pendidikan bukan hanya menjadi tanggungjawab sekolah dan guru, tetapi juga melibatkan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta. Bagi aspirasi murid adalah untuk mendapatkan sokongan serta bimbingan yang menyeluruh daripada ibu bapa dan masyarakat. Bagi hala tuju pendidikan negara pula adalah untuk membentuk kerjasama strategik antara pelbagai pihak bagi meningkatkan mutu pendidikan dan memastikan pembelajaran murid lebih holistik. Contohnya, program saranan ibu bapa telah diperkenalkan bagi memperkukuhkan hubungan antara sekolah dan keluarga serta menggalakkan penglibatan ibu bapa dalam perkembangan pendidikan anak-anak mereka. Melalui program ini, ibu bapa digalakkan untuk terlibat secara aktif dalam aktiviti sekolah, menyokong pembelajaran di rumah serta bekerjasama dengan guru dalam memastikan perkembangan akademik dan sosial anak-anak berjalan dengan baik. Seterusnya ialah anjakan yang ke-9, iaitu meningkatkan keupayaan penyampaian pendidikan. Bagi aspirasi pendidikan negara adalah untuk memastikan sistem pendidikan disampaikan secara cekap, sistematik dan berkesan bagi memenuhi keperluan murid serta masyarakat. Aspirasi murid pula adalah untuk menikmati perkhidmatan pendidikan yang berkualiti tinggi tanpa birokrasi yang membebankan. Hala tuju pendidikan negara dalam aspek ini adalah untuk menstruktur semula sistem pengurusan pendidikan bagi menjadikannya lebih efisien. Sebagai contoh, kerajaan telah melaksanakan transformasi Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) yang bertujuan untuk meningkatkan sokongan dan pemantauan kepada sekolah bagi memastikan segala keperluan sekolah dapat dipenuhi dengan lebih cepat dan berkesan. Langkah ini membolehkan sekolah mendapat bantuan dengan lebih pantas sekaligus meningkatkan keberkesanan sistem penyampaian pendidikan. Anjakan yang ke-10 pula ialah memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit yang dibelanjakan. Untuk aspirasi pendidikan negara adalah untuk memastikan setiap murid mempunyai akses kepada bahan pembelajaran dan sumber pendidikan yang mencukupi serta berkualiti dengan penggunaan peruntukan yang optimum. Aspirasi murid pula adalah untuk mendapatkan bahan pembelajaran terbaik bagi membantu mereka mencapai kecemerlangan akademik. Hala tuju pendidikan negara adalah untuk memastikan setiap perbelanjaan dalam sektor pendidikan memberi impak maksimum kepada murid. Contohnya, kerajaan memperkenalkan program bantuan awal persekolahan BAP dan skim pinjaman buku teks SPBT bagi membantu murid daripada keluarga berpendapatan rendah mendapatkan keperluan asas pendidikan seperti pakaian sekolah, buku dan alat tulis. Selain itu, peruntukan pendidikan juga digunakan untuk membangunkan infrastruktur sekolah, menyediakan kemudahan pembelajaran digital serta memastikan akses kepada pendidikan yang lebih baik untuk semua murid di Malaysia. Anjakan yang terakhir pula ialah anjakan 11, iaitu meningkatkan ketelusan untuk kebertanggungjawabaan umum. Iaitu, aspirasi pendidikan negara adalah untuk memastikan sistem pendidikan lebih telus, bertanggungjawab dan bebas daripada sebarang bentuk penyelewengan atau ketidakcekapan. Aspirasi murid adalah untuk mendapatkan pendidikan berkualiti dalam persekitaran yang adil dan sistematik. Bagi hala tuju pendidikan negara pula adalah untuk memantapkan sistem pentadbiran dan pemantauan pendidikan agar lebih berkesan. Sebagai contoh, kerajaan telah memperkenalkan mekanisme pemantauan seperti NKRA pendidikan, iaitu National Key Result Area, yang bertujuan untuk menilai prestasi sekolah dan memastikan kualiti pendidikan yang lebih baik. Selain itu, pelaksanaan sistem e-prestasi dan e-operasi bagi guru dan sekolah turut membantu meningkatkan ketelusan dalam pengurusan pendidikan serta memastikan accountability yang lebih tinggi dalam sektor pendidikan negara.
Seterusnya saya akan membentangkan tentang perkaitan antara Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, aspirasi negara dan aspirasi murid dalam pembentukan guru berkualiti. Pendidikan memainkan peranan penting dalam membangunkan modal insan berkualiti dan guru adalah penunjang utama dalam memastikan kejayaan sistem pendidikan. Jadi perkaitan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dalam pembentukan guru berkualiti adalah dasar utama yang menggariskan 11 anjakan bagi mentransformasikan pendidikan di Malaysia. Dalam konteks guru, beberapa anjakan yang memberi impak besar ialah anjakan keempat dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, iaitu transformasi profesyen keguruan sebagai profesyen pilihan. Amat berkait rapat dengan usaha melahirkan guru berkualiti kerana ia memberi penekanan kepada peningkatan latihan keguruan, penyediaan peluang pembangunan profesional yang berterusan dan pemberian insentif yang menarik bakat terbaik untuk menyertai profesyen ini yang secara langsung menyumbang kepada kualiti pengajaran dan pembelajaran di sekolah serta pembangunan modal insan negara. Seterusnya anjakan yang kelima yang berfokus pada kepimpinan berprestasi tinggi di sekolah secara langsung menyumbang kepada pembentukan guru berkualiti. Ini kerana anjakan ini bertujuan melahirkan pemimpin pendidikan yang bukan sahaja cekap dalam menguruskan sekolah tapi juga berupaya membimbing guru-guru lain ke arah kecemerlangan. Pemimpin sekolah yang berkualiti memainkan peranan penting dalam mewujudkan persekitaran pembelajaran positif. Pemimpin yang berkesan mampu mewujudkan suasana yang kondusif untuk pembelajaran di mana guru-guru mereka sentiasa disokong, dihargai dan diberi inspirasi untuk memberikan yang terbaik. Contohnya, pengetua yang sentiasa memberi garakan dan pengiktirafan kepada guru-guru yang menunjukkan prestasi cemerlang dalam pengajaran. Seterusnya ialah menyediakan bimbingan dan sokongan. Pemimpin sekolah berperanan sebagai mentor dan pemimpin kepada guru-guru, terutamanya guru baharu atau guru yang memerlukan bantuan dalam meningkatkan kemahiran pengajaran. Contohnya, pengetua yang mengadakan sesi perkongsian ilmu dan pengalaman secara berkala untuk membantu guru-guru meningkatkan kemahiran pedagogi mereka. Selanjutnya, ajakan yang keenam dalam Pelan Pembangunan Indonesia adalah mengangkat profesyen perguruan ke tahap yang lebih tinggi dengan usaha menetapkan standard yang tinggi untuk latihan guru serta menyediakan laluan kerjaya yang terbaik, yang lebih baik. Program seperti Transformasi Sekolah 2025 TS25 membantu meningkatkan kompetensi guru melalui latihan berterusan. Standard Guru Malaysia SGM ialah dokumen rujukan kompetensi yang perlu dicapai dan etika yang perlu diamalkan oleh guru-guru di Malaysia. SGM bertujuan untuk mengenal pasti tahap kompetensi profesional guru dan mengenal pasti dasar serta strategi pembangunan pendidikan guru yang perlu ditambah baik. Ajakan 7 dalam PPPM 2013 hingga 2025 menekankan kepentingan penggunaan ICT dalam pembelajaran yang bermaksud guru perlu menguasai teknologi agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan berkesan. Di mana dengan kemudahan akses kepada pelbagai sumber pendidikan digital, guru dapat memperkayakan bahan pengajaran, menyesuaikan pembelajaran dengan keperluan murid dan seterusnya meningkatkan kualiti pendidikan secara keseluruhan. Jadi secara keseluruhannya, PPPM memastikan guru diberikan latihan dan bimbingan yang mencukupi supaya mereka dapat melaksanakan tugas dengan lebih berkesan. Selanjutnya kita pergi kepada perkaitan aspirasi pendidikan negara dalam pembentukan guru berkualiti. Aspirasi pendidikan negara menetapkan 5 elemen utama yang menjadi asas kepada sistem pendidikan berkualiti, iaitu yang pertama ialah akses, iaitu semua murid berhak mendapatkan pendidikan berkualiti tanpa mengira latar belakang. Guru memainkan peranan penting dalam memastikan perkara ini direalisasikan, terutamanya dalam komuniti luar bandar dan kawasan pedalaman. Guru yang berkualiti perlu mempunyai komitmen untuk menyediakan peluang pendidikan yang sama rata kepada semua murid tanpa mengira lokasi, status ataupun keupayaan mereka. Yang kedua pula ialah kualiti. Guru mesti sentiasa meningkatkan kemahiran pedagogi dan pengetahuan subjek dan inovasi pengajaran memberi pendidikan terbaik kepada murid. Ini termasuk mempelajari kaedah pengajian baru, memahami teori pembelajaran terkini dan menguasai strategi pengurusan bilik darjah yang berkesan. Guru boleh mencapai ini melalui bengkel dan seminar. Yang ketiga pula ialah equity. Pendidikan harus diberi secara adil dan saksama kepada semua murid, termasuk murid luar bandar dan berkeperluan khas OKU, serta mereka yang berasal daripada keluarga berpendapatan rendah, dengan menghapuskan jurang dan membuka peluang kepada semua tanpa mengira keperluan dan kebolehan mereka, supaya mereka memperoleh kemahiran pengetahuan dan pengalaman melalui pendidikan secara sama rata. Yang keempat pula ialah kecekapan. Guru perlu menggunakan sumber pendidikan dengan bijak untuk memastikan keberkesanan pengajaran seperti mengadaptasi strategi pengajaran berbeza berdasarkan keperluan murid. Proses pengajaran dan pembelajaran PDP lebih bermakna dan berkesan, dapat membantu murid memahami konsep dengan mudah dan menarik. Yang terakhir pula ialah kesaksamaan. Setiap murid berpeluang untuk berjaya dengan bimbingan guru yang berkualiti dengan menyediakan bimbingan yang efektif dan relevan kepada semua murid. Ini termasuk memberi sokongan akademik, bimbingan peribadi dan galakan untuk mencapai potensi penuh mereka. Guru yang berkualiti tidak mendiskriminasikan berdasarkan kaum, agama, jantina,
keupayaan atau keperluan khas. Mereka melayan semua murid dengan adil dan memberi peluang yang sama untuk berjaya. Tanpa guru yang kompeten dan berdedikasi, aspirasi pendidikan negara tidak dapat dicapai. Akhir sekali ialah perkaitan aspirasi murid dalam pembentukan guru berkualiti. Aspirasi murid menekankan 6 aspek utama yang perlu dicapai dalam sistem pendidikan. Itu yang pertama, etika dan kerohanian. Guru perlu menjadi contoh teladan dalam membentuk sahsiah dan moral murid selaras dengan pendidikan Islam atau moral. Guru perlu mengamalkan nilai-nilai etika dan kerohanian dalam kehidupan seharian mereka. Ini termasuklah menunjukkan akhlak dan budi pekerti yang baik seperti sopan santun, lemah lembut, berdisiplin dan berintegriti. Dengan menjadi contoh yang baik, guru dapat memberi inspirasi kepada murid untuk mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan mereka. Guru perlu mendidik murid untuk menjadi individu yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Ini bermakna guru perlu memberi perhatian kepada perkembangan moral dan spiritual murid selain daripada pencapaian akademik mereka. Yang kedua pula ialah kemahiran berfikir. Guru bertanggungjawab mengasah pemikiran kritis dan kreatif dan penyelesaian masalah dalam kalangan murid melalui pendekatan kemahiran berfikir aras tinggi KBAT. Guru perlu merangsang kemahiran berfikir melalui pendekatan yang kreatif. Guru juga perlu peka agar tidak mengawal perbincangan kerana ini boleh menghalang dan menyekat kreativiti murid. Proses ini perlu kerap dilakukan dan mengambil masa, namun ia membantu murid untuk melihat sesuatu dari berbagai sudut dan menggalakkan murid untuk menghasilkan idea-idea yang lebih bernas. Murid yang mempunyai kemahiran berfikir aras tinggi KBAT merupakan satu aspirasi Kementerian Pendidikan di Malaysia. Kemahiran berfikir aras tinggi ini sudah menjadi kehendak dan perlu ada dalam diri seorang murid masa kini. Namun, kemahiran berfikir aras tinggi ini bukanlah kemahiran sedia ada dalam diri murid, tetapi memerlukan latihan dan pendekatan berkesan bagi mengasah kemahiran ini. Kelak yang ketiga pula ialah kemahiran kepimpinan. Guru bukan sahaja mengajar tetapi juga membimbing murid menjadi pemimpin yang berwibawa, sama ada dalam aktiviti kurikulum, sama ada dalam kurikulum, sukan atau projek sekolah. Guru memainkan peranan penting dalam mengenal pasti potensi kepimpinan dalam diri murid dan menyediakan peluang untuk mereka mengembangkan kemahiran ini. Yang keempat pula ialah kemahiran dui bahasa. Guru perlu memastikan murid menguasai sekurang-kurangnya 2 bahasa untuk berdaya saing di peringkat global, terutamanya dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Guru memainkan peranan penting dalam mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif untuk pengembangan kemahiran diri bahasa mereka. Guru perlu memastikan murid menguasai bahasa Melayu dengan baik kerana itu merupakan bahasa rasmi negara. Namun, tidak lupa juga untuk menguasai bahasa Inggeris kerana ia merupakan bahasa antarabangsa dan bahasa yang penting untuk berkomunikasi di peringkat global. Jadi, guru perlu menggunakan pelbagai kaedah pengajaran untuk membantu murid meningkatkan kemahiran baca, menulis, mendengar dan bertutur dalam kedua-dua bahasa. Seterusnya yang kelima pula ialah identiti nasional. Guru memainkan peranan dalam memupuk semangat patriotisme dan jati diri dalam kalangan murid, termasuk mengukuhkan perpaduan kaum dalam masyarakat Malaysia. Guru perlu menanam rasa cinta dan bangga terhadap negara dalam diri murid. Ini boleh dilakukan melalui pelbagai aktiviti seperti menyanyikan lagu kebangsaan, mengibarkan bendera Malaysia dan mempelajari sejarah negara. Guru juga perlu membantu murid memahami nilai-nilai yang terkandung dalam rukun negara dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian. Guru perlu mewujudkan persekitaran pembelajaran yang inklusif dan harmoni di mana semua murid berasa diterima dan dihargai tanpa mengira kaum, agama atau budaya dan mengelakkan isu-isu perkauman. Yang terakhir pula ialah pengetahuan. Guru harus sentiasa menambahkan ilmu supaya dapat menyampaikan pengajaran yang berkualiti dan relevan dengan keperluan semasa. Termasuk dalam bidang STEM dan teknologi digital, guru perlu mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat, iaitu sentiasa berusaha untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran mereka melalui pelbagai cara seperti membaca buku, menghadiri kursus, mengikuti seminar dan melibatkan diri dalam komuniti pembelajaran profesional. Guru perlu mempunyai penguasaan yang mendalam tentang kandungan kurikulum yang mereka ajar. Ini termasuk memahami konsep asas, prinsip dan teori yang berkaitan dengan mata pelajaran mereka. Guru juga perlu sentiasa mengemaskini diri dengan perkembangan teknologi dalam bidang masing-masing supaya dapat menyampaikan pengajaran yang relevan dan terkini kepada murid. Aspirasi murid hanya boleh direalisasikan jika guru itu sendiri mempunyai ilmu, kemahiran dan sikap yang seiring dengan matlamat pendidikan negara. Jadi kesimpulannya, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, aspirasi pendidikan negara dan aspirasi murid saling berkait dalam membentuk guru berkualiti. PPPM menyediakan dasar dan hala tuju aspirasi pendidikan negara, menentukan matlamat yang ingin disampaikan dan aspirasi murid untuk menetapkan keperluan pelajar yang harus dipatuhi. Oleh itu, penting bagi setiap guru untuk sentiasa meningkatkan kecekapan profesional mereka agar dapat melahirkan murid yang berilmu, berakhlak dan berdaya saing dalam dunia yang semakin mencabar ini.
Sekian daripada saya. Terima kasih.